Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, pertama sekali saya nak tanyalah kepada geng-geng chemical tu okey ke? Korang okey ke? Kalau saya ni geng tak berapa nak okey lah geng. Sebab apa? Dulu sebenarnya memang salah saya sebab memang kurang pengetahuan. Okey, jadi dulu kan 2-3 tahun yang lalu lah. Okey, heboh kan kita ada jual chemical yang engine degrease tu. Sepatutnya sembur kat engine je, nak bersihkan minyak-minyak apa semua kan. Jadi kita ni shortcut lah kan, nak cepat. Okey, jadi pergi sembur lah chemical tu dekat rim sekali. Memang kali pertama dia nampak cuci lah, dia nampak bersih kan, sebab chemical tu telah mengeluarkan kotoran-kotoran tu daripada rim yang melekat-lekat. Contohnya ni kan, rim belakang biasanya kena rantai kan, dia tanggai jadi cantik lah masa tu kan. Sekali korang tengok ni lah rim saya ni kan, dah lah luntur warna teruk. Kemudian kau tengok tu putih tu. Ini memang kesan chemical saya, memang sangat-sangat menyesal tak sudah. Okey, ni pun banyak lagi kesan-kesan dia putih-putih tu, memang hodoh lah. Dia punya clear pun dah macam dah mati ke apa ke kan. Okey, jadi terpaksa lah saya buka tayar ni dan repaint balik lah, cat semula untuk nampak lebih baru lah. Sebenarnya motor ni tak pakai sangat pun. Daripada saya buat pasang sport rim ni sampai hari ni tayar macam tak jalan sangat. Okey, tengok tayar. Nah, berapa jauh lah sangat saya pakai. Mungkin 1000 km, 2000 macam tu je lah. Okey, tayar belakang pun banyak lagi. Okey, inilah kesan-kesannya lah. Jadi kepada korang, jangan salah pakai chemical untuk basuh sport ring. Nak basuh engine tak ada masalah lah, pakailah yang wire tu, tak ada masalah. Tapi kalau nak cuci rim, pakailah sabun yang sepatutnya. Jangan pakai sabun yang tak patut. Jadilah macam saya ni. Jadi macam ni kan, motor nampak buruk lah. Memang buruk. Okey, so kenalah bertabah lah, saya kena buat kerja 2-3 kali lah. Okey, ini pun saya dah buka tayar ni sebab memang saya nak repaint balik lah tayar motor saya ni kan. Bukan tayar, rim motor saya ni. Okey, jadi itu sajalah perkongsian pada hari ni. Jadi last sekali, gunalah sabun yang betul untuk mencuci. Okey, assalamualaikum, jumpa lagi di video berikutnya. Bye.